Assalamualaikum, saya Iwana dari Atalaf. Hari ini saya nak kongsikan kepada semua yang pengguna kaki palsu cara buat latihan step up. Okey, letakkan apa-apa yang seperti kursi yang rendah ataupun platform apa-apa saja. Okey, jika perlu boleh je pegang sesuatu, dinding ataupun palang yang kukuh untuk kekalkan seimbangan kita. Mulakan dengan kaki yang normal dulu, kemudian kaki palsu, kemudian turun pula dengan kaki yang palsu dan turunkan yang normal pula. Ulangkan step sebanyak yang boleh sampailah kaki stump kita rasa kebas-kebas. Okey, itu saja perkongsian dari saya. Boleh follow social media kami dan WhatsApp nombor di bawah.